Orang yang tak pernah rasa cukup, dia akan sentiasa rasa miskin walaupun dia ada berjuta-juta. Nak masuk universiti kena berhutang. Kereta pun aku nak beli yang berhutang. Paling tidak nak ada kereta Honda. Dia kata tu tanda kejayaan. Paling senang orang nampak kereta. Barakah ni, kalau harta kita katakan RM100 pun, tapi kalau ada berkat 100 tu boleh jadi manfaat dia macam 1000. Semua benda kita nak bersaing dengan orang, nak tunjuk dengan orang, dan lebih teruk lagi berhutang pula dengan institusi yang tidak patuh syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Kianu Azman. Selamat menonton podcast Aperture by Bank Muamalat. Kehidupan lebih baik bersama. Saya memang suka sangat dengan konsep podcast ni sebenarnya sebab podcast ni memang berlandaskan tentang kewangan atau pengurusan kewangan kita dengan cara yang paling barakah sekali. Sebab tanpa barakah, tak ada gunanya gaji kita berjuta-juta ke berpuluh ribu sekalipun tanpa keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Jadi, dalam episod kali ini, kita nak bercakap tentang soal duit lah sudah semestinya kan. Kita rasa macam duit kita dah cukup. Alhamdulillah, boleh bayar bil, boleh beli kereta, beli rumah. Tapi pada hujung bulannya, kosong. Mana pergi lebihan duit tu untuk kita berwakaf, untuk kita bersedekah, untuk kita berkongsi dengan ahli keluarga. Itu mungkin soal ketiadaan berkat dalam pendapatan kita. Jadi itulah sebabnya kita nak berbincang tentang kepentingan perbankan Islam bersama dengan dua ustaz yang cukup hebat. Di sebelah kanan saya, kita ada ustaz selebriti kita yang juga merupakan ahli fatwa wilayah persekutuan dan juga perlis. Siapa yang tak kenal Ustaz Kamilin. Assalamualaikum Ustaz Kamilin. Apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, baik. Dia lah Ustaz selebriti. Dia juga lah ahli majlis fatwa wilayah persekutuan dan perlis termuda. Dahsyatnya macam-macam. Penulis pun dia juga. Aduh Ustaz. Handsome pun handsome juga. Susah macam ni. Sekarang. Ha? Dah tua sikit. Dah tua sikit. Itu dulu Tahun ni 40 insyaAllah. Tipulah Ustaz. Yes. Tahun ni 40? Bulan Ramadan ni insyaAllah. 40? Tapi lelaki 40 tu baru masuk dewasa lah. Betul. Rasulullah pun menjadi Nabi 40 tahun. Ya, Masya Allah. Dan di sebelah kiri saya pula, ini dia dari Bank Muamalat, Head of Syariah Department. Kita ada Ustaz Muhammad Izwan Mahyudin. Sihat Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Kianu sihat eh? Alhamdulillah. Okay. Walaupun sebenarnya kan sebelum kita start roll tadi, punyalah susah untuk Ustaz Izwan nak sebut nama saya. Katanya tak pernah dengar nama Kianu seumur hidup dia. Itulah. Saya ingat orang putih datang sini. Dia tak Melayu biasa je macam ni kan. Okey lah. Okey Ustaz okay. Nampaklah dia punya barat tu sikit lah. Allahu Akbar, ada barat-barat sikit. Yelah, tengoklah pakaian tu macam mana kan. Yang Ustaz Kamilin berjubah. Ustaz Izwan pula dalamnya baju Melayu. Yang saya ini baju ni je biasa. ada. Nak pakai baju lain tak ada. Ustaz penhidup terlampau penuh barakah. Sebab itulah dalam almari pun semuanya jubah-jubah belaka. Masya Allah. Memandangkan topik kita hari ini adalah tentang keberkatan, ya, terutamanya dari segi kewangan dan pendapatan kita. Kita mulakan mukadimah tu dengan Ustaz Kamilin terlebih dahululah. Dari konteks Islam sendiri, apakah definisi hidup secara bersederhana, Ustaz Kamilin? Satu soalan yang baik untuk ditanyakan sebab dalam konteks hidup kita pada hari ini, ramai daripada kita dalam dunia yang kita tengok menuntut kita untuk mencari lebih, memaparkan lebih, more and more. Tetapi dalam kita nak memahami erti kesederhanaan, saya nak mengajak kita merenung tentang erti orang putih kata the beauty of simple life. Maksudnya keindahan kita hidup bersederhana dalam dunia yang obses dengan duit. Kita nak duit lebih, kita nak likes lebih, kita nak perhatian lebih, segala-galanya kita nak lebih, sampai kita lupa tentang maksud ataupun keindahan hidup yang bersederhana. Yang mana kalau kita tengok kehidupan bersederhana ni, sebenarnya dia mengajar ataupun memberi kita tentang erti kebebasan. Dia membebaskan diri kita daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia membebaskan kita daripada kita mengejar sesuatu yang kita tahu tidak akan berakhir. Kita nak mengejar dunia ni tak akan berakhir. Dia mengajar kita tentang kebebasan, membebaskan diri kita daripada mencari ataupun mendapatkan apa yang ada pada orang lain. Itu hakikat yang hari ini kita rasa kita tak cukup. Bukan kerana pendapatan kita tak cukup, kebiasaannya. Tetapi kerana kita rasa nak apa yang orang tu ada. Kita nak lagi. Kita tak bebas daripada itu. Sebab tu kita masih lagi hidup, kita rasa tak tenang. Sebab inilah burden ataupun beban yang kita kena pikul, yang mencuri ketenangan kehidupan kita sikit demi sikit. So, apa yang kita tengok dunia hari ini sebab kita nak impresskan orang lain.
Itu satu petua lah. Mungkin ni bukan petua daripada sudut orang yang mengamalkan kewangan Islam macam Ustaz. Tapi antara saya rasa lah dalam hidup ni, antara petua penting untuk kita manage kewangan kita dengan baik adalah kita belajar untuk manage diri kita supaya kita tidak hidup untuk mengimpreskan orang. Supaya itulah yang telah merugikan kita banyak. Kawan tu pakai beg jenama sekian. Kita aku pun nak beli juga. Berapa banyak duit kita kena spend. Padahal mungkin beg tu kita boleh dapat 100-200 ringgit yang kita boleh pakai 5-10 tahun. Elok je. Tetapi kita akan berhabis sampai puluh ribu, beribu-ribu hanya kerana kita nak orang nampak kita punya jenama yang itu yang kita akan rasa tak cukup-cukup. Yang kedua, saya ingat kita hari ini kehilangan sifat qanaah. Pernah dengar tak? Pernah. Tapi tolong remind saya maksud qanaah tu kalau boleh. Qanaah ni satu perasaan kecukupan dalam hidup. Ini yang mahal sebab kita ni selalu rasa tak cukup. Betul tak? Pernah tak Keanu dulu saya tanyalah, kecil-kecil apa Keanu punya kereta idaman? Mas. Sekarang dah ada dah kan? Tak ada Ustaz. Qanaah. Alhamdulillah. Saya serba cukup, alhamdulillah. Kalau ada satu hari nanti, adakah Keanu akan rasa macam cukup apa yang Keanu nak? Lama-lama Keanu rasa tak, aku nak yang tu pula. Nak lagi yang tu pula. Sebab tu orang yang terlalu mengejar tak ada rasa kecukupan, dia sebenarnya orang yang gagal dalam hidup. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah bagi tahu, qad aflaha man ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Allah, maksudnya Nabi kata telah berjaya orang-orang yang dikurniakan rasa kecukupan dan Allah bagi dia cukup, apa yang dimiliki itu rezeki dia cukup. Dan dia pun rasa cukup. Dan dia rasa cukup. Dan orang yang tak pernah rasa cukup, dia nak lagi. Dia akan sentiasa rasa miskin walaupun dia ada berjuta-juta. Itu Nabi yang kata. Sebab tu dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Siapa yang memang dia dok kejar dunia semata-mata, Nabi kata kemiskinan tu akan ada depan mata dia, mengejar dia. So kita akan rasa tak cukup. Lepas tu kita tengok kadang orang kaya tapi hidup dia tak cukup, dia akan rasa susah. Sebab apa? Kerak dia banyak. Bila tak ada perasaan kecukupan, aku naik gaji, aku tambah lagi. Tambah lagi. Gaya hidup pun semakin berubah. Bila gaji semakin naik, lagi banyak benda kita impikan. Macam mana kita nak cukup? Betul. Itulah macam mana pada hari ini kita tak ada perasaan kecukupan. Tetapi kalaulah hidup kita rasa cukup, kita tak nak apa yang orang lain ada, kita tak mengejar sesuatu yang tak berakhir, kita tak membandingkan diri kita dengan orang lain, kita dengan raja sama. Itulah pepatah satu syair daripada seorang imam. Saya tak pasti adakah itu daripada syair Imam Syafi'i ataupun tidak, tapi disebut idza kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalaulah kamu memiliki hati yang cukup, perasaan kecukupan itu, kamu dan raja itu sama saja. Sebab kita tak mahu dah. Apa raja ada kereta, aku ada kereta. Tak kisahlah kau pakai Rolls Royce, tetapi aku tak perlu pun Rolls Royce tu. Aku ada kereta Azia pun bagi aku dah enough. Betul. So, apa yang kau lebih daripada aku? Masya Allah. Qanaah itu adalah perkataan yang sangat saya suka apabila Ustaz kongsikan tadi kan, iaitu kita rasa kita dah cukup dah sebenarnya. Perasaan yang cukup dan tak ada teringin benda-benda yang tak diperlukan dalam hidup kan, dan susah sebenarnya untuk kita achieve benda tu kan. Baik, untuk Ustaz Izwan sendiri pula, Ustaz pun dah lihat macam-macam trend, macam-macam jenis gaya hidup, cara perbelanjaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Tapi pada Ustaz Izwan sendiri, apakah kesilapan terbesar dari segi perbelanjaan ataupun spending habit rakyat Malaysia yang membuatkan mereka ketiadaan keberkatan dalam pendapatan mereka, Ustaz? Okey, terima kasih Keanu, sahabat saya, Dr. Kamilin. Sebut pasal gaji tadi kan. Kawan saya pernah sebut lah, kata gaji ni ibarat dia, nak cakap macam biskut susah juga lah. Sekejap ada, bukan sekejap tak ada, lama baru ada balik. Gaji lah, gaji. Hari ni ada, nak tunggu datang gaji tu lama. Ada yang mengatakan dari bank dia datang, kepada bank juga dia pergi. Jadi juga. Itulah kadang reality. Saya rasa sama. Saya, Keanu, bila bab wang ni, saya rasa semua nak rasa hidup selesa, mewah kan. Kalau sebut pasal kesilapan lah, asal punca tadi Dr. Kamilin sebutkan, rasa tak cukup, rasa nak lebih daripada orang lain, dia akan bawa kepada satu perkara, iaitu dia cenderung untuk berhutang. Berhutang lah. Berhutang ni bagus atau tidak? Itu satu soalan lah orang tanya. Kalau tanya kesilapan, saya tidak katakan orang yang berhutang tu silap.
Cuma dalam keadaan macam mana hutang tu perlu dilihat perspektif dia. Sebagai contohlah, orang pernah tanya saya, Ustaz, kredit kad ni macam mana? Kredit kad kan, sebagai contoh, kredit kad. Bank Islam, Islamic Bank, kalau sebut bank Islam maksudnya Islamic Bank lah. Bank Islam ada, bank muamalat, banyaklah bank-bank ada. Dan kebiasaan produk yang ditawarkan adalah kredit kad. Sebagai contoh lah, Ustaz, saya pernah satu soalan lah, pengalaman lah. Kita kadang-kadang pergi ke ceramah ke mana-mana kan, orang akan tanya, Ustaz, bank Islam tapi buat menggalakkan orang untuk berhutang, antaranya kredit kad. Saya sebut satu je saya sebutkan. Dalam banyak keadaan, apa-apa keadaan sekalipun, dari segi instrumen ke alat ke, kalau kita sebutkan di luar daripada instrumen kewangan, kredit kad tu instrumen kewangan lah. Sebagai contoh kehidupan biasa lah, kalau kita ada senjata sebagai contoh, pisau lah sebagai contoh. Pisau ni bagus atau tidak? Pisau ni kalau datang kepada tangan orang yang baguslah. Dia gunakan untuk memotong daging, untuk urusan-urusan kehidupan. Okey. Tapi kalau datang kepada orang penjenayah, pisau itu digunakan untuk tujuan tidak baik. Saya kata sama je konsep dia dengan instrumen kewangan. Kalau kita kata kredit kad tu baik, kalau datang ataupun jatuh kepada tangan orang yang baik, kredit kad tu bagus. Sampai kawan saya kata, kredit kad ni rugi saya tak ambil. Ada setengah kata, sebab apa dia kata? Boleh travel kadang free. Kan dia dapat banyak dia punya macam-macam dia ada free tu, sampai dia kata bagus, tapi dengan syarat pastikan amount dia bila dah guna kosongkan balik, bayar balik. Itu dia katalah bayar balik. Itu satu perspektif yang orang kata kredit kad ni bagus. Dia sampai dia kata dia buat bisnes, kawan saya buat bisnes, dia kata rugi kalau businessman tak gunakan kredit kad. Dia adalah cara dia penggunaan bagus je lah, dan tidak membawa kepada keburukan. Tapi kalau datang kepada orang yang tidak bagus pula, dia kata, bayangkan penggunaan kredit kad dengan cash kan. Bila keluar cash kita nampak duit keluar kan, warna hijau, warna merah keluar kan. Tapi kalau pakai kad tak nampak. Ada satu istilah, bila ada kredit kad ni, benda mahal jadi murah. Benda mahal tu, kalau kita tak ada duit, tak ada cash ni, tak ada kad ni, benda tu nampak macam murah je, tapi boleh kita rasa kita boleh beli je, tapi kita rasa mahal sangat sebab kita ada duit. Tapi bila kita ada kad ni, kita kata benda tu mahal pun kita kata murah. Kasut ni mahal ni kata. Senang. Kalau kita masa tak ada duit kan, Dr. Kamalin, kita ada duit kan. Kalau kita pergi shopping ada jalan, kita kata bila ada kad ni, baru dapat kad bank muamalat ni dalam poket ni. Bangga bawa kan. Bawa kad bangga, pergi nampak murah je ni sebenarnya. Tapi bila kita ada duit, kita ada. Kita kata mahal sangat bila tak ada duit. Tapi bila kita ada kad tu, kita tak keluarkan duit, kita kata murah. Ada orang nampak benda yang baik, dia nampak rosak dah. Langsir ni nampak macam tak lawa dah ni. Buat dapat kad tadi ni. Padahal langsir tu cantik je. Kereta ni tayar cantik je kereta ni. Tak ada rosak pun. Tapi terus jadi rosak. Sebab apa? Keinginan. Sebab tu saya kata, kesilapan lah. Kalau kita sebut kesilapan lah. Saya pun ada pengalaman begitu. Kita semua rasanya ada kesilapan. Kita rasa, apa salahnya berhutang? Sekarang kan trend beli dulu, bayar kemudian. Pay now, buy now, pay later. Sekarang ni kan banyak term. Orang tanya saya, macam mana Ustaz, okey ke? Okey kalau kita gunakan dengan kebaikan. Tapi jadi kesilapan seperti Kenu sebut tadi, kalau kita gunakan facility tu, instrumen tu, sebabkan nak memenuhi kehendak kita tadi, macam Dr. Kalim sebut tadi, nak bersaing dengan orang. Saya ingatkan diri saya juga ni, bukannya nak cerita ke orang lain, tapi saya ingatkan diri saya juga. Kalau kita gunakan dengan kebaikan, okey. Kesilapan besar kita nak berhutang. Berhutang dalam keadaan untuk memenuhi kehendak yang tak ada batas tadi ni. Semua benda kita nak, bersaing dengan orang, nak tunjuk dengan orang kita ada lebih, itu masalah. Dan lebih teruk lagi, berhutang pula dengan institusi yang tidak patuh syariah. Dah lah kita ada masalah dengan berhutang tadi, tak boleh bayar. Pergi pula dengan terlibat satu institusi yang kita yang buat ada elemen ribanya, itu bertambahlah masalah. Sebab tanya pasal masalah tadi kan, saya nampak dua lah kat situ. Jadi macam mana tu dengan perbankan Islam? Jadi Ustaz Izwan, macam mana perbankan Islam ni boleh membantu kita, terutamanya orang Islam, untuk mengurus kewangan kita dengan lebih bijak dan mungkin boleh kurangkan hutang piutang dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz Izwan? Okey. Kalau kewangan Islam, saya sebutlah perbankan Islam. Kalau nak sebutkan dari segi fungsi bank is bank. Bank adalah bank. Letaklah dia bank konvensional ataupun Islamic bank, function dia takkan lari. Kita boleh sebut paling kurang 3 lah.
Satu, orang yang ada lebihan duit, dia tak tahu nak letak dekat mana, deposit, dia akan letak dekat bank. Fungsi bank mengambil deposit. Itu fungsi pertama. Yang kedua, duit yang ada dekat bank tadi tu, bank takkan boleh buat tinggal macam tu saja. Dia akan berikan kepada pihak yang memerlukan. Maka akan adalah istilah dia loan ataupun pembiayaan diberikan. Fungsi yang itu dua fungsi utama. Tetapi dia ada satu lagi fungsi yang ketiga, dalam keadaan nak hantar duit, nak gunakan fasiliti daripada duit ni nak hantar ke satu tempat lain, bank akan facilitate ataupun bantu untuk memudahkan urusan tersebut. Saya sebutkan dalam konteks sekarang ni agak sukar lah kalau kita kata kehidupan kita nak lari daripada bank. Saya sebutkan, takkan kita ada duit kita nak simpan kat bawah bantal kan? Pernah tengok tak ada orang simpan dekat dalam tabung, dia dah kena makan dengan anak-anak. Duit banyak. Anak-anak makan dah habis. Takkanlah kita dalam konteks sekarang ni kita kata, aku tak nak terlibat dengan bank, nanti biar aku simpan sendiri. Duit yang aku ada aku simpan. Masalah dalam keadaan itu. Dan dalam keadaan banyak keadaan kita tidak ada kemampuan untuk beli cash. Satu benda kan, kita tak boleh nak beli cash. Benda yang murah, yang amount ni tidak besar, okey lah. Tapi kalau jumlahnya besar macam kereta, rumah, saya sendiri tidak ada kemampuan nak bayar cash. Ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu kita ada. Maka kita akan perlukan bank dalam keadaan tersebut. Jadi saya sebutkan kehidupan kita akan lebih mudah dengan terlibatnya dengan bank, sebab tujuan bank memang nak facilitate ataupun mudahkan urusan kita dalam keadaan begitu. Tetapi bagaimana dari segi keberkatan, saya sebutkan tadi. Keberkatan boleh berlaku, transaksi tersebut, apa yang kita nak buat, tak kira lah kita letak duit ke, kita nak dapatkan pembiayaan, nak urusan perniagaan ke, untuk memenuhi keperluan asas kehidupan ke, rumah ke, kereta ke, pendidikan ke, urusan yang kita rasa penting, kena pergi yang patuh syariah. Sebab saya sebutkan tadi, kalau kita pergi kepada yang tidak patuh syariah, kita bincang bab keberkatan, kita katakan ketidakkecukupan, kita kata dia akan boleh membawa kepada perkara tersebut. Tidak akan ada keberkatan dalam keadaan kita melanggar perintah Allah. Itu saya pegang begitu. Kalau kita nak keberkatan tapi dalam masa sama kita tipu orang, tak boleh. Kita nak dapat keberkatan dalam harta, kita terlibat dengan riba, tak boleh. Kita nak dapat keberkatan dalam harta, kita terlibat dengan judi, tak boleh. Nampak banyak, mungkin dari segi amount dia banyak, tapi dari segi keberkatan mungkin tidak. Boleh jadi tidak ada di dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebab berkat tu daripada Allah. Betul. Tapi berkat daripada Allah, tapi kita langgar. Kita langgar daripada Allah. Satu benda yang tak jive, tak kena kan. Betul. Satu keadaan nak berkat, tapi satu keadaan cara nak dapatkan tu dengan melanggar. Salah. Dia kurang telus, kurang jujur, dan juga banyak charge tersembunyi dan sebagainya. Macam kita nak bonus daripada bos kita, tapi kita tak ikut. Kita buat guna jalan kotor macam tu kan. Tak boleh lah macam tu kan. Tak boleh dapat lah. Kita mungkin boleh dapat, tapi dapat dalam keadaan yang tidak ada keredaan, tak berkat. Sebab berkat ni satu istilah yang susah sebut lah kan. Berkat ni tak nampak. Tak nampak. Sebab kita akan merasai. Untuk ulama sebut barakah ni zada wa nama. Maksudnya sesuatu yang bertambah. Maksudnya kalau harta kita katakan RM100 pun, tapi kalau ada berkat 100 tu boleh jadi manfaat dia macam 1,000, macam 10,000, macam. Dan bila ketiadaan berkat pula, kita ada 1 juta sekalipun rasa macam tak pernah cukup. Banyak kita tengok orang macam tu. Betul. Takut sebenarnya kan kalau Allah bagi kita sesuatu yang sebegitu kan, nauzubillah min zalik kan. Sebab kalau kadang-kadang kita ada harta kan, kita ada harta, kita rasa rumah kita besar kan. Kita sepatutnya logik akal, rumah besar, mesti kita selesa duduk dalam tu. Tapi kadang-kadang kita masuk rumah panas je. Tengok orang dalam rumah tak selesa. Rumah besar dah ni. Kita rasa macam, patutnya. Sebab tu kita kata, keberkatan tak boleh nak beli. Kita rasa kita dapat dah. Kereta yang mewah, kita rasa orang yang naik kereta tu, kita naik motor je. Alah, kita hujan kan. Alah, teruknya lah, kita bawa motor saja. Orang kereta besar. Kita tak tahu apa yang dia rasa kat dalam tu. Mungkin dia kata, aduh, nak bayar bulan ni penatnya. Macam-macam lah komitmen dia kata. Betul juga kan Ustaz. Kadang-kadang kita nampak pada mata kasarnya nampak orang pakai kereta mewah dan sebagainya. Tapi mungkin hakikatnya family semua tak dapat makan sedap-sedap, kena ikat perut dan sebagainya. Dan saya kalau boleh tak nak hidup macam tu. Dan saya kalau boleh kongsikan pengalaman saya sendiri pula, di mana saya downsize gaya hidup saya. Saya sebelum ni memang suka drive lah. Biasalah kita duduk kat Kuala Lumpur ni kan lagi senang untuk kita ke hulu ke hilir naik kereta. Tapi baru-baru ni mungkin pertengahan tahun lepas kot saya mula naik LRT. Saya nak guna public transport sebab adalah banyak sebabnya. Terutamanya sebab lagi murah. RM50 je sampai sebulan monthly LRT pass tu, dan boleh bawa saya ke macam-macam tempat kerja ke, pergi makan dengan kawan-kawan ke, jalan-jalan dengan family ke, dan itu pun dah membuatkan saya rasa sifat qanaah tu.
dah rasa cukup dah sebenarnya tahu. Jadi wallahualam, mungkin pada saya itu adalah sejenis barakah, sebab ramai yang mempersoalkan pada saya. Ada yang DM saya tanya, you dah tak ada duit ke? You kan dalam industri, you kan pengacara, tak nak drive ke? Ikut kan? Itu adalah satu orang kata it's a choice. Orang kata itu adalah pilihan. Kalau saya nak drive, saya boleh drive, tapi saya pilih untuk menggunakan jalan yang lebih murah dan saya rasa cukup. Jadi kenapa kita nak juga ambil jalan yang lebih mahal dan sebagainya kan? Jadi pada saya, barakah ni dia macam-macam jenis lah, dan kita ni akan rasa barakah tu dalam diri kita. Wallahualam kan Ustaz? Ustaz perasan tak? Bila Ustaz Izzuan tadi sebut macam mana tentang hutang, tentang Ustaz cerita tentang kisah. Perasan tak kita rasa macam kehidupan masyarakat kita sekarang ni, dia punya set sebab nama Ustaz Kenu kan. Dia dah macam cerita The Matrix. Betul. Dia dah macam manusia ni dalam Matrix dia adalah kita ni mesti nak hidup dipacu oleh hutang. Lifestyle kita, kehidupan kita, kita rasa hutang tu macam tak ada siapa boleh lari dah. Tanyalah mana-mana kawan kita. Dia dah jadi macam semua orang hidup dia untuk berhutang. Kita bekerja untuk bayar hutang. So bila kita grad, belum tu je nak masuk universiti, belajar pun okey kena berhutang. Nak pergi keluar daripada grad, okey aku nak kena beli kereta. Kereta pun aku nak beli yang berhutang. Hutang bukan yang biasa-biasa. Semua anak muda keluar ni nak paling tidak nak ada kereta Honda. Betul. Honda Civic ke Honda City ke kan. Itu penting nak impresskan orang. Dia kata tu tanda kejayaan. Tanda achievement. Ataupun tanda lelaki. Tanda achievement. Kerja tak seberapa, gaji tak seberapa lagi dan nak tuju. Sebab dia kata yang paling senang orang nampak kereta. Benda lain kalau rumah beli dia kata orang tak tengok, tak tahu. Saya kenal orang yang memang dia kereta ni keluar model dia nak tukar kereta lain. Keluar model tu dia nak tukar kereta lain. Dan padahal kereta je dia sampai ke tempat tu sama je. Betul. Kan? Dan orang tu kalau dia nak impress pun dia tengok sekali je. Kali kedua, kali tiga tu biasa je. Dia tengok kan tak ada apa yang kita nak impress. Cuma hidup kita dia dah macam kita kena berhutang. Masalahnya kita hidup di luar daripada kemampuan kita. Kalau kita tak mampu, kita boleh sewa ataupun kita boleh beli kereta yang lebih cheaper. Kita boleh hidup kan? Je. Tapi kita nak beli yang di luar daripada kemampuan kita sampai kita rasa hidup kita mendesak. Nak kahwin pun nak kena pinjam. Apa ni? Maksudnya kita nak hidup is a lumrah, as a manusia pun you kena. Saya sampai katalah kalau orang tu sampai pinjam 30,000 untuk buat apa kenduri. Saya kata macam ni, 30,000 kau buat pinjaman. Tak boleh 30,000 tu kau boleh banyak bantu urusan rumah tangga lepas tu. Betul. Even dia nak beli kereta cash pun boleh dapat. Kalau kereta second hand ke apa ke yang okey. Dan ini 30,000 kau pinjam nak impresskan orang buat walimah yang 4 jam tu je. Satu hari, esok keluar balik daripada perut, selesai. Zaman sekarang walimah bertujuan dia nak iklan pada orang, nak bagi tahu pada orang. Zaman sekarang, zaman medsos, nak bagi tahu pada orang mudah. Betul. Tak perlu untuk kita nak spend sampai 30,000 nak bagi tahu pada orang. Anak besar pun masih berhutang kan. Anak sekolah berhutang lagi kan. Ada yang macam tu sekali hutang untuk majlis kahwinan tu, yang buat pinjaman tu. Trend sekarang. Semua benda nak buat pinjam. Macam Ustaz Izzuan kata tadi, bukanlah kata salah meminjam, tapi Nabi doa. Kan antara doa Nabi, dia kata yang Allah jauhkanlah aku daripada apa? Ghalabatidain. Nabi tak kata jauhkan aku daripada hutang. Nabi pun ada pernah pajak dan sebagainya. Tetapi ghalabah ni sesuatu yang terbelit. Kita terhabislah stuck. Sempit rasa. Cuba bayangkan kalau gaji orang tu 4,000, 3,000 hutang. Dah rasa macam baki lagi 1,000. Macam mana aku nak hidup? Sesak macam tu kan. Itu saya kata orang hari ni dia manage keuangan dia, itu masalah. Masalah kat situlah, sebab kita hidup ni macam dah ditiup kau kena hutang, kau nak hidup dengan gaya sekian, kau kena hutang. Kalau kau tak hutang, kau tak berjaya. Kita nak sampai satu tahap, tu yang saya beritahu tadi, kita tak bebas. Kita nak bebaskan diri daripada kita hidup ni untuk tanggapan orang pada diri kita. Then it's okay. Orang nak pakai kereta, kau millionaire, tak semestinya dia nak kena pakai kereta Porsche. Ada yang pakai motor Kapcai pun ada. Boleh nak pakai, tak ada masalah. Tapi bukanlah sesuatu yang mesti aku dah sampai level sekian, aku kena up sikit. Takkanlah aku pengarah tiba-tiba orang tengok aku pakai kereta Vios. Macam tu lah. Itu apa yang orang cakap pada saya entah sebenarnya Ustaz. Kenu pun saya pengalaman sama juga. Kita naik LRT juga tu Ustaz, bukan? Ya, saya naik LRT juga. Saya naik komuter saya. KTM. Pak Tuan tanya saya, siapa lagi mewah, komuter ke LRT? Kita sama level. Sama level. Kita ada driver.
Dua-dua ada driver. Cuma Betul. driver kita tak tunggu kita lah. Tak tunggu kita. Kalau kita lewat, dia jalan dulu. Kita tunggu driver. Dia itu masalahnya. Saya dah Sama, lama tak kalau saya tanya, nak gimana? Driver saya dah tunggu ni. Saya nak kena cepat. So, kalau orang nampak saya berlari turun pejabat tu, dia kata, gimana Ustaz? Driver saya tengah tunggu. Tapi dia tak nak tunggu saya dah. Dia datang ikut masa, dia lari. Tapi kita kaya sebenarnya. Ada driver kan? Ada driver. Alhamdulillah. Cuma orang tanya lah, kenapa Ustaz ada parking? Kenapa tak nak duduk parking? Alah, kita, setiap orang berbeza-beza. Head of Syariah. Head of Syariah. Saya rasa masa duduk kat dalam train tu lebih banyak manfaat yang kita boleh buat. Ya Allah, betul Ustaz. Saya siapkan saya punya PhD tu dalam train. Saya punya PhD tu siap dalam train. Berkata waktu tu kata. Kalau ada dalam kereta, paling kurang saya boleh dengar lagu je. Ataupun saya buka radio, okey lah. Ustaz dengan lagu, sedangkan Ustaz hanya dengar ayat Quran dalam kereta, bukan? Kita dengar semua. Tapi tengok lagu macam mana kan. Bukan orang dengar podcast. Bukan dengar podcast Aperture Bank Muamalat. Itu sama, bukan? Kalau kita rasa nak podcast ni, yelah kita dapatkan ilmu kat situ lah. Tapi sometimes kita nak halua telinga, kita dengar juga lagu-lagu kan. Lagu yang bukan tak payah cerita lah. Tak payah. Tidak. Ini bukan podcast aib-aib. Tidak. Muka pekong di dada, tidak. Cuma nak sebutkan itulah kadang. Kita punya kualiti waktu. Betul saya kata. Sebab mungkin orang cakap, ketua jabatan tak naik kereta ke? Betul. Takkan tak ada parking kan? Ada. Tapi sometimes kita rasa kita naik train tu ada something yang lebih manfaat yang kita dapat banyak. Betul. Waktu kita boleh tahu pukul berapa. Kadang-kadang jam tak boleh jangka. Saya rasa saya banyak buat penulisan dalam train lah. Saya rasa kalau saya buka train, buka email, banyak kerja boleh selesai. Sama dengan Ustaz. Jadi saya rasa yalah, nak puaskan hati orang tak boleh kan? Ustaz kan? Kalau nak puaskan hati semua orang, kita takkan boleh puaskan hati orang. Jadi kalau kita rasa kalau nak dengar cakap orang, kita rasa kita tak boleh hidup kata. Kenapa tak naik ni? Kenapa tak tukar ni? Takkan pakai telefon macam ni je. Saya pernah kena takkan telefon ni. Tengok orang-orang kan, kadang-kadang nak buah tu. Takkan pakai telefon ni kan. Macam-macam kan nak puaskan hati orang. Kalau nak ikut cakap orang, memanglah kita takkan boleh puaskan hati orang. Dan macam Ustaz cakap tadi lah kan, sebab kita naik contohnya public transport ni, dia lagi praktikal, banyak lagi benda kita boleh buat kan. Sebab masa tu pun adalah amanah pada Allah Ta'ala sebenarnya kan. Jadi kalau kita manfaatkan masa tu dengan baik tu, pahala pun lagi banyak kan. Okey, kalau kita berbalik kepada perbankan Islam. Jauh betul kita tersasar tadi kan, bercakap pasal saya punya kisah LRT tadi. LRT dan KTM tadi tu kan. Topik kita iaitu perbankan Islam. Jadi kita nak ke Ustaz Kamilin pula sekarang ni. Dari sudut Islam, kita pernah dengar daripada Ustaz Izwan tadi ketelusan dan juga kejujuran apabila kita menggunakan perbankan Islam berbanding dengan konvensional. Tapi dari sudut Islam sendiri, menurut ajaran Islam sendiri, apakah kepentingan kita dahulukan perbankan Islam, Ustaz? Tak perlu untuk nak senang cerita je. Ustaz Izwan pun dah sebut tadi, kita nak dapat barakah, nak dapat redha daripada Allah. Cuma sekarang ni kebanyakan daripada kita isunya adalah sebabkan orang Islam kita sendiri. Ni bukan, kita tak cakap pasal orang bukan Islam, tapi orang Islam kita sendiri dia keliru. Sebab dia tidak melihat keredaan Allah, dia tak melihat daripada sudut yang lebih detail. Tetapi dia hanya melihat daripada sudut, aku ni kalau pinjam berapa banyak nak kena bayar balik. Jadi dia akan compare, nampak macam sama je. Bankan Islam, bank konvensional, aku nak bayar. Even Tantah kadang-kadang dia buat calculation di sini, dia kata lagi mahal. Bank Islam ni lagi mahal aku nak bayar. Dia terus akan kata ini satu kezaliman, ini sama juga, bank Islam pun sama. Jadi saya pun boleh tengok sebenarnya masyarakat kita ni dia keliru. Satu, dia keliru sebabkan dia tak tahu apa perbezaan perbankan Islam. Sebab dia punya mentality, aku ambil berapa, aku kena bayar berapa. Ini sebenarnya masalah masyarakat yang telah dibelenggu dengan kehidupan berhutang. So dia hanya ingat semuanya is hutang. Contohlah kalau dia nak beli rumah daripada perbankan Islam, dalam bank muamalat sebagai contoh. Bank muamalat ada khidmat dia. Dia ada konsep macam mana dia nak jual, nak bantu untuk seorang tu beli rumah tu dengan kaedah dia. Tapi orang pembeli ni dalam kepala dia apa? Aku pinjam duit daripada bank muamalat tu je. Dia akan jadi balik pergi macam konvensional balik. Okay, nanti kalau bank rumah ni harga 300,000, nanti 30 tahun lagi aku kena bayar 1 juta. Dia akan anggap, tengok jahat diorang ni, sama je, tak ada. Dia terus. Tapi kebiasaan Dr. Kamilin kan, masa mula nak dapat tu dia tak tanya. Ya. Dia masa mula tu, saya boleh dapat tak ni? Bukan tu Ustaz, dia tak baca pun. Dia tak baca. Dia sign dulu tanpa fikirkan. Ada setengah yang begitu.
Dia rasakan dapat je, lulus tak? Lulus. Okay. Tapi Ustaz, betul, itu yang bagi saya macam education masyarakat ni masih sangat kurang lah. Bagus program sini sebab orang hanya fikir daripada satu sudut. Dia sebab dia nak hidup, aku kena beli rumah. Aku tak cukup duit, aku kena pinjam rumah. Tapi dia tak tahu, dia pinjam tu, dia tak ada benda lain selain daripada pinjam. Dia tak tahu, dalam perbankan Islam ni, ialah perbankan Islam nak menawarkan alternatif untuk nak membantu kita daripada kehidupan masyarakat ni. Tapi kita tak tahu macam mana bentuk bantuan tu. Bila dia dapat apa ke, agreement ke apa tu, dia tak baca. Dia tahu dalam kepala dia, okey berapa. Kadang-kadang ejen pun masalah juga. Tak bagi tahu, tak explain. Orang yang bertindak bagi pihak perbankan Islam tu, dia tak explain, okey tuan, kali ni kita punya sistem, kita gunakan sistem ni untuk menjual pada tuan. Dia akan anggap macam ni. Okey, interest dia macam tu juga. Interest setahun macam ni, itu ini. Jadi dalam kepala orang, pada orang sama je lah. Sama je. Lagi sedih Dr. Kamilin. Orang tanya dia kan, dia mewakili Institut Perbankan Islam ni. Apa beza ni? Sama je, sign je. Betul. Sama je. Itu masalah juga. Itu masalahnya. Rakyat Malaysia pada dasarnya pun ramai yang masih tak faham konsep perbankan Islam. Apatah lagi bila ejen yang nak menjualnya pun. Ejen yang nak menjualnya pun tidak mengeksplain tentang kelebihan perbankan Islam. Jadi Ustaz Izwan sendiri sebagai Head of Syariah di Bank Muamalat, convince saya, bagi tahu saya sekarang ni semua benda saya patut tahu, apa yang ejen sepatutnya bagi tahu semua pelanggan tentang perbankan Islam. Okey. Macam lebih kurang, kalau kata tadi kita ambil satu contoh, orang tu beli kereta. Ini mudah lah. Beli kereta. Kalau dia ambil kepada bank konvensional, dia tahulah dia ambil direct hutang. So itulah yang jadikan dia kena bayar lebih, so itu akan jadi riba. Tetapi dia orang faham bayar lebih itu riba. So mungkin kalau Ustaz Izwan dalam bank muamalat boleh explain contoh simple macam mana bank ni nak menjadikan penjualan kereta itu mematuhi syariah. Sebagai contoh. Walaupun orang tu ialah end up kena bayar lebih sikit daripada sudut itu ini, tapi macam mana bank muamalat ni jual. Silakan Ustaz. Dua orang host tanya saya ni. Dua pengacara hari ni. Dua pengacara. Dia macam ni lebih kurang. Saya akui, Dr. Kamilin, mana-mana tempat kita pergi pun, kalau ceramah tentang kewangan Islam, soalan yang paling panas sekali, Ustaz, sama je Ustaz. Tak ada beza pun Ustaz. Saya selalu dengar benda tu. Saya pergi ceramah kadang, pergilah mana-mana ceramah pun. Sebelum ni memang aktif lah ceramah kan. Antara soalan yang favourite itulah katanya, Ustaz, sama je Ustaz. Apa bezanya? Saya tengok sama. Pinjam 100, bayar dengan sekian-sekian. Pergi ke bank muamalat pun, pinjam 100, bayar sekian. Ya. Saya tak boleh salahkan orang. Macam Dr. Kamilin sebut, dari segi kesedaran, dari segi nak dapat pengetahuan tu mungkin tak sampai pada orang yang berhadapan dengan soalan tersebut. Tapi saya sebutkan secara ringkas lah kalau sebutkan. Saya pergi daripada awal tadi, saya sebutkan function tu nampak sama. Konvensional memainkan peranan yang sama, Islamik memainkan peranan yang sama. Tapi adakah sama itu menyebabkan dia tidak boleh ada perbezaan kat situ? Dari segi asas nampak sama dari segi function. Tetapi dari segi mana dioperasikan, macam mana dia laksanakan, dia sangat berbeza. Kalau saya sebut dari segi kewangan Islam, sebut perbankan Islam lah, perbankan Islam. Betul, orang datang nak dapatkan rumah sebagai contoh. Dapatkan rumah. Orang pergi ke konvensional dia pun pergi dapatkan rumah, bayar sekian. Pergi kepada bank pun sama. Tapi kita nak tengok bagaimana pelaksanaan dia. Dekat dalam bank Islam, saya sebutkan, mana institusi perbankan Islam, kita kena tahu bezakan antara macam mana dia nak transaksi itu dilakukan. Tidak akan ada istilah pinjaman. Pinjaman tidak akan ada. Pergilah mana-mana perbankan Islam, tidak ada pinjaman, melainkan kalau kita pergi pinjaman tersebut dibuat contoh dekat staff, itu adalah pinjaman staff. Sebab apa? Pinjaman ni, salah ke pinjaman? Pinjaman dalam erti kata kita faham. Pinjaman dalam Islam ni sebut sebagai bentuk kordon. Kordon ni dia ada dia punya rule dia, peraturan dia. Itu transaksi yang biasa. Memang ada kepada dalam Islam, tapi dia ada rule dia. Rule qard ni, pinjaman ni, saya sebutkan pinjaman tadi adalah kalau kita pinjam 100, dia punya end result dia pulangkan balik juga mesti 100. Sama. Kalau kita letakkan ada lebihan atas dasar kontrak, dia kontrak syariah tu. Qard ni. Tetapi kalau ada lebihan, dia akan jadi riba. Lebihan tu riba. Atas dasar kontrak qard, pinjaman. Sebab tu bank Islam tak buat.
Sebabnya bank-bank Islam ni dia bukan charity. Dia bukan badan charity. Dia adalah organisasi yang ada perniagaan. Profit. Dia kena perniagaan. Dia perniagaan. Dia ada tanggungjawab pada shareholder. Dia dapatkan dana daripada siapa. Dia kena pulangkan. Takkan Kenyu letakkan duit, tiba-tiba kita kena bagi kurang. Sebab apa? Sebab kita bagi charity dekat orang lain. Tak kena charge. Tak boleh. So, jadi kalau dia nak buat transaksi tu, dia tak boleh atas dasar court. Sebab court ni menghalang dia untuk dapatkan profit. Jadi dia bukan terpaksa, dia mesti explore kontrak-kontrak syariah yang ada kat dalam muamalat ni selain daripada court. Sebab court bukan kontrak yang ada boleh dapatkan keuntungan. Dia pergilah kepada jual beli. Sebab tu dinamakan pembiayaan. Dia tak sebut pinjaman. Pembiayaan ni dia melibatkan jual beli, pembiayaan dalam bentuk sewa beli. Ada orang buat musyarakah macam partnership, berkongsi untung pelaburan. Itu yang dibuat dekat perbankan Islam. Sebab tu kalau kita tengok, saya sebutkan mana-mana yang mendengar kalau pergi kepada kontrak, pergi kepada nak beli rumah, baca sedikit dalam agreement. Dia akan nampak dekat situ, dia tak akan terus tulis loan agreement. Tak akan ada. Dia akan ada financing agreement. Dalam financing agreement, pembiayaan, perjanjian pembiayaan, dekat dalam tu ada kontrak. Dengan ini kita menjual harga sekian-sekian, dia sebut jual, dia tak pinjaman. Sebab jual hanya melayakkan untuk institusi perbankan Islam mendapatkan keuntungan. Contohnya dalam keadaan kalau Dr. Kalmin sebutkan tadi, kalau beli rumah. Contoh dalam keadaan beli rumah sebagai contoh. Ataupun sewaan keretaan. Kereta lah sebab Dr. Kalmin sebut kereta, dia sebut kereta. Kereta di dalam perbankan biasanya dia akan guna dua, sama ada dia buat jual beli secara murabahah. Murabahah ni secara ringkas dia berjual beli yang ada profit. Kenyu beli dekat saya bagi tahu harga kos berapa, harga untung berapa. Itu murabahah. Ada yang bank menggunakan konsep begitu. Di bank muamalat gunakan murabahah lah. Makna kata bank beli dulu kereta, dah jadi aset dekat bank, bank jual kepada Kenyu. Itu jual beli. Betul-betul berlaku. Tengok dalam agreement, hak milik asal mesti bank dulu, baru bank jual. Tak boleh bagi pinjaman. Sebabnya bank nak jual dengan keuntungan. Ada setengah institusi, dia tak buat pinjaman, Islamic Bank takkan buat pinjaman, dia tak buat secara jual beli, dia buat sewaan. Dia beli dulu kereta, macam mana bentuk beli, dalam dokumen disebutkan. Bayar kepada dealer, jadi hak milik bank sewakan kepada Kenyu, bayar sampai 7 tahun, di akhir nanti dia nak transfer ownership, dia jual. Kira macam dua kontrak. Ada dua kontrak. Dia kena dahulukan dengan sewaan, akhir nanti jual beli. Itu kontrak syariah dia buat yang melayakkan untuk bank dapatkan keuntungan. Sebab tu dia beza. Sebab tu kalau dekat dalam bank dia tak sebut pinjaman. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharuskan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Cuma disebabkan itulah orang kata matrix kita sekarang ni, kita hidup di atas itulah bentuk asal. Kita dah hidup asal daripada sejarah pun perbankan konvensional, cara kehidupan. Tapi bila bank Islam, perbankan Islam ni datang untuk memberikan satu alternatif dalam keadaan manusia yang telah hidup dalam sistem ni, terbiasa dengan sistem. Macam mana kita nak keluarkan daripada asalnya yang haram tu kepada yang halal, walaupun nampak dia punya acuan dia macam sama, lebih kurang, tetapi macam orang panggil macam okey, ayam kita pergi ke satu pasar, 2 ekor duduk putus leher, betul. Satu boleh jadi halal, satu boleh jadi haram hanya kerana satu baca bismillah, satu tak baca bismillah. Walaupun luar nampak sama, tetapi ada sikit proses tu yang berbeza yang menyebabkan elemen halal dan haram tu berbeza. Kalau Dr. Kamili bagi contoh ayam, ada sahabat-sahabat saya cerita ini analogi lagi satu lagi. Bab kahwin pula dia kata. Kahwin kan? Dia kata, berkahwin, ada hubungan suami isteri, dengan atas dasar akad, dapat anak, kahwin lah, dapat juga. Ada yang tak berkahwin, berhubungan suami isteri, tak ada atas dasar akad, dapat anak juga. Rizaknya sama, boleh berhubungan suami isteri, tapi dalam satunya dengan berakad, kontrak, satu lagi tidak. Cuma orang sekarang ni fikir kalau benda melibatkan Islamik, tak boleh dapat profit. So bila dia kata, kalau dalam sistem ni bank kata dia nak jual kereta, dia masalah dia tak fikir bank tu beli kereta tu nak jual balik kat dia, dia hanya fikir aku pinjam ni, aku nak pinjam duit untuk nak beli kereta. Itu dalam mentality dia. So dia tak faham yang bank pun nak berniaga. Cuma berniaga mestilah kena untung, bank pun ada cara kira-kira dan sebagainya. Tapi itulah saya kata, ingat pendidikan masyarakat hari ini, kita bukan nak kata macam yalah sebab kita orang Islam yang belum mampu mempunyai satu kekuatan yang hebat untuk nak menyediakan
penyelesaian kepada masalah kewangan masyarakat kita secara keseluruhan. Kalau Betul. ada benda tu, kita mungkin tak perlu dah guna model-model asal yang mungkin macam konvensional punya pembiayaan, punya konsep dan sebagainya ni. Tapi kita masih lagi not that strong. Belum lagi ya. So kita masih lagi at least bantu untuk nak keluarkan dululah daripada ni pergi ke dulu. One day moga-moga bila umat Islam kuat, ekonomi kita kuat, kita ada satu solusi yang mungkin dah tak perlu dah benda-benda ni lah. Zaman Umar bin Abdul Aziz ke satu hari nanti Baitul Mal kita strong. Ya betul. Sebab tu kalau tak nafikan, sebabnya kalau orang kekeliruan berlaku bila orang sebutkan Islam dia mesti kebajikan. Betul. Dia ada, sebab tu dekat dalam ekonomi Islam dia ada satu institusi bahagian untuk perniagaan. Perniagaan sudah pasti ada generate keuntungan. Itu yang dimainkan di institusi perbankan. Ada satu bahagian lagi mungkin bahagian sosial yang memang betul bantu. Bagi kod, dia bagi ada dana, mungkin daripada dana-dana kebajikan bagi, tapi dia tak chargekan keuntungan. Ada dekat dalam Islam ada. Sebab tu ada fungsinya wakaf, zakat, baitul mal semua tu. Kalau kita nak samakan institusi begitu dengan bank, kita tak akan dapat satu kata yang mengatakan bahawa Islamic Bank ni fair lah, sebab kita letakkan pada acuan hanya kebajikan, sedangkan kewujudan bank tu adalah lahirnya ataupun didaftarkan dia pun memang atas perniagaan. Kita expect kalau Islamic Bank mesti kena murah. Kita kadang-kadang kita rasa pelik sikit bila time kita letak deposit, kita expect profit tinggi. Betul kan? Kita nak mana bank yang paling tinggi sekali. Sedangkan duit deposit tu yang digunakan untuk kita financekan kita punya nak mohon hutang tadi. Tapi bila bab bagi financing, kita kalau boleh kita nak paling rendah sekali. Kita kan agak canggung sikit. Satu side kita kata selfish kita kan. Satu side kita kata bila aku letak duit aku nak keuntungan mesti tinggi. Bank, saya letak duit ni, saya expect bank kena buat bisnes power punya. Melabur mesti dapat keuntungan tinggi supaya saya punya dividen ataupun saya keuntungan tinggi. Tapi bila satu bank nak buat pelaburan ataupun bagi pembiayaan, kita nak bank kena bagi paling rendah sekali rate. Kan? Okey, jadi bercakap tentang pelaburan patuh syariah. Kita ni, yalah sudah semestinya takkanlah kita hanya nak park duit yang tak berkembang. Kita nak kembangkan duit kita sebanyak yang boleh. Tapi nak mencari tempat pelaburan yang patuh syariah, yang low risk tapi membawa keuntungan yang banyak tu macam mana? Apakah langkah pertama untuk mencari tempat pelaburan syariah compliant yang sesuai, Ustaz Izwan? Itulah, bab pelaburan ni saya paling risau sekali lah. Saya risau dekat orang yang dekat dengan saya, sahabat-sahabat. Tengok dalam berita, even semalam ke 2 hari lepas, polis mengatakan bahawa ada lebih kurang 58 laporan berkenaan dengan pelaburan yang menipu lah. Scam. Banyak sekarang ni kan. Kalau rekod daripada 2019 sampai 2023 boleh dapat rekod dia, boleh data tu memang ada, ramai sangat. Sebab apa pelaburan? Itu masalahnya kita. Pelaburan salah tak? Pelaburan tak salah, bagus. Sebab dia adalah salah satu cara nak kita dapatkan, kembangkan duit kita. Daripada mungkin ada 100, kita mengharapkan jadi 200. Daripada 200, kita harapkan menjadi 500. Satunya sebab nak memenuhi keperluan kita tadi. Kita nak macam-macam tadi kan. Kalau boleh kita nak duit banyak. Bila duit banyak, kita boleh beli macam-macam. Kita boleh kahwin dalam keadaan gah, sebagai contoh. Tapi yang ini selamat. Yang ini beli pun tak ada lagi, Ustaz. Belum lagi, Ustaz. Saya cakap dekat Kenu lah tadi. Doakan, terima kasih. Saya cakap kat Kenu, bukan kat Dr. Kamilin. Contoh je lah tadi. Sebabkan kegairahan kita tu, itulah menjadi punca orang buat pelaburan-pelaburan yang scam ni. Sebab dia tahu. Sebab keinginan orang nak jadi kaya ni banyak. Sebab tu banyak kes-kes tadi tu. Sebab tu saya kata, kalau nak melabur, boleh nak melabur. Itu duit kita, hak kita. Tapi saya punya nasihat lah untuk diri saya kata, kalau kita nak cari pelaburan yang betul-betul kita rasakan dia selamat. Satu lagi, patuh syariah tu yang paling asas lah. Cakap dengan ustaz kan. Bila cakap dengan ustaz, pelaburan patuh syariah tu yang paling utama lah. Mesti, tidak boleh tidak, mesti patuh syariah. Yang kedua, pasti. Macam mana nak pastikan? Kadang-kadang ada yang kaki scam ni main spin kita ingatkan betul, tengok salah, tengok tak patuh syariah pun. Macam mana? Dia ciri-ciri scam ni, ciri scam pelaburan ni, satunya dia letak satu keuntungan yang berganda, too good to be true lah. Berganda lah. Letak hari ni, saya pernah dapat tawaran lah. Pernah dapat tawaran. Ustaz pun dapat tawaran. Dapat tawaran. Pergi tak pergi satu keadaan lah kan. Dapat tawaran. Telegram banyak lah. Macam-macam masuk kan. Masuk hari ni,
sebulan boleh dapat 5 kali ganda. Siapa tak nak kan? Itu tak masuk akal lah jadinya Saya kan. kerja bank, letak dekat Bank Muamalat pun tak dapat, dia kata. Letak dekat sini, menarik ni. Contohlah, dia kata. Tinggi. Itu red flag lah, tanda lah. Okey. Yang kedua, dia letaklah yang pengaruh, macam Kenu ni pengaruh yang kata muka tak tipu ni, dia kata. Boleh dipercayai macam tu. Pergi Kenu tak iklan, kata letak melabur ni, itu dah trust orang dekat Kenu kan. Orang akan letak. Satu lagi tengok dia daftar atas apa. Kena tengok juga. Okey. Sebab tu kan saya kata jalan selamatnya pergi tempat institusi yang dah well regulated. Regulated ni dah dia ada dikawal selia oleh undang-undang. Contoh institusi macam perbankan, pergi Security Commission, Suruhanjaya Security, tempat pelaburan. Saya sebutkan, yalah, bila melabur ni dia ada beberapa perkara dia orang tengok lah. Satu, matlamat untuk apa? Biasa matlamat utamanya nak gandakan duit lah. Dia akan tengok juga jangka pendek atau panjang. Boleh tengok. Satu, kurang risk atau risk yang tinggi. Sebab risk ni biasa dia associate dengan keuntungan kan. Tinggi risk, tinggilah lagi. Saya sebutkan kalau paling mudah, kalau di bank-bank memang ada pelaburan. Berbalik kepada selera kita kan. Setiap orang ada selera berbeza-beza. Tapi bagi saya selamat, kalau di bank ada beberapa perkara lah yang saya nampak antaranya. Kalau yang paling asas sekali, letakkan duit dan juga simpanan tetap lah. Fixed deposit ataupun account simpanan tetap, itu biasa. Ada profit dekat situ. Bukan tidak ada profit, ada. Ataupun ada letak dekat dalam bank-bank ni ada investment account pelaburan. Investment account. Bahkan ada bank yang tawarkan hadiah lagi 1 juta. Jadi jutawan. Satu lagi yang saya nampak macam selamat macam gold, emas. Emas. Saya promote gold, depend. Kena study juga dengan emas. Tapi pengalaman saya pernah beli emas pada Bank Muamalat buat awal-awal dulu. Harga lebih kurang 180 atau 200 lebih je. Masa tu murah. Tapi masa tu tak ada duit pula. Ini tahun bila ni Ustaz? Murah tapi tak ada duit pula. Itu tahun 2010 ke sebelum ni? Lama. Masa tu saya kata 2014-2016 masa tu lah. Harga lebih kurang dalam, saya tak ingat saya lah. Saya ingat lagi saya beli dengan harganya 200 saja pada awalnya. Sekarang dah jadi 400 lebih dah. Saya tidaklah katakan confirm, tetapi trend saya, pengalaman saya sebagai contoh. Sebab tu saya kata pergi, pengalaman saya kalau nak pelaburan ni cari yang kita rasa macam kita boleh trust lah. Boleh trust. Itu paling utama lah. Pantau red flag tadi yang Ustaz sebut. Red flag yang tu. Kalau sebab rule dalam muamalat Islam, satu perkara. Sebab tu saya kata kena patuh syariah. Kalau patuh syariah, dia tidak akan menjanjikan keuntungan yang confirm dengan yang tinggi sekali. Tak ada. Pelaburan ni dia berbalik kepada risiko. Untung rugi. Jadi kalau kita dah ada satu tu kata letak 100, esok boleh dapat 1,000. Itu dah nampak pelik dah tu. Syariah. Mana pelaburan tidak akan ada yang begitu. Agak sukar lah. Skim cepat kaya dan juga yang kita rasa memang ada masalah lah tu. Takut dah ni kan. Kalau macam Ustaz Kamilin pula, apa tip Ustaz untuk kita melabur, cara mematuhi syariah? Tip pertama yang kita boleh tahu. Ustaz Izzuan dah sebut. Tapi setiap daripada kita usaha untuk nak menambahkan pendapatan kita lah kan. Nabi pun sebut ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik itu berada di tangan yang baik. So kita mengharapkan kalau kita insan yang baik, bila kita ada lebihan harta tu boleh kita gunakan dalam kebaikan dan manfaat. Kan kita nak orang Islam kita kaya, kita nak orang Islam kita kuat daripada segi ekonomi, so kita boleh buat macam-macam aktiviti yang boleh membantu agama kita, keluarga kita, masyarakat kita. So bagi saya ialah setiap masing-masing ni dia kena usaha pertama sekali lah, sebab dia nak kena ada pelaburan, dia nak kena ada lebihan pendapatan. Saya suka guna perkataan lebihan instead of simpanan. Sebab bagi saya kadang-kadang masyarakat dididik kalau kita nak kaya, kita kena banyak menyimpan. Tapi saya rasa menyimpan tidak menjadikan kita kaya. Tetapi laburkanlah. Maksud pelaburan itu insya-Allah kalau diberkati baik semua, itulah yang akan menambah pendapatan kita. Tapi macam mana kita nak ada lebihan? So ada orang mungkin pendapatan dia cukup-cukup, yang memang dia tak ada lebihan. Usahakan untuk nak mencari kerja-kerja mungkin 1-2 income tambahan yang boleh jadi satu lebihan. Cuba untuk nak rancang keperluan kita, kehendak kita, apa yang kita perlu, apa yang kita tak perlu, dan sabar. Dan ambil lebihan tu, cari tempat-tempat ataupun pelaburan, perniagaan ke apa yang boleh menjadikan, macam orang kata, pulangan yang tinggi ada risiko yang tinggi. Tapi
semua itu kita tak akan boleh buat macam tu je tanpa ilmu. So laburkan dulu pada diri kita. Maksudnya kalau kita ada peluang untuk nak belajar tentang ilmu kewangan, macam mana kita nak peluang untuk nak menambah kekayaan. Sebab kalau kita tanya pada orang-orang yang berjaya dalam pelaburan atau perniagaan, dia akan kata duit ni senang. Kan kita orang yang tak berapa kaya ni kata, ya Allah, senang kau cakap. Aku nak dapat RM20 sehari nak makan pun susah. Suka je cakap senang. Sebab apa? Orang yang dah melalui fasa tu, dia dah ada knowledge, dia dah ada pengalaman, dia dah tahu dah apa yang sepatutnya kita buat kalau aku nak kaya. Dan saya selalu juga tengok kadang-kadang di TikTok rancangan yang orang duk tanya-tanya kan, dia pergi jumpa millionaire, billionaire, apa semua kan, what do you do for a living. Lepas tu dia bagi tahu apa nasihat kau pada generasi muda. Kalau kau boleh balik masa zaman kau muda, apa nasihat kau pada diri kau sendiri. So kita dapatlah dengar nasihat-nasihat berguna daripada orang yang berjaya dari sudut kewangan ni. Apa yang kalaulah mereka ulang pun, apa yang mereka akan cuba lakukan untuk menambah pendapatan. So dan itulah menyebabkan kita kena train juga. Macam saya cuba untuk, macam anak saya tak ajar dia untuk menabung. Tak ajar untuk menabung. Saya Siti Suraya. Saya Nuraini. Saya Aisyah. Dan saya bangga menjadi usahawan iTikat. Kita kena train juga. Macam saya cuba untuk, macam anak saya tak ajar dia untuk menabung. Tak ajar untuk menabung. Kan kadang-kadang ada parent dia akan kata, hari ni duit mana ada belanja kat sekolah, tak ada masuk tabung lah. Saya lebih suka, tak habis, kenapa tak belanja kawan? Pergi belanja kawan. Masya Allah. Esok pergi belanja kawan, kalau ada kawan tadi, biar dia belanja. Sebab dalam Islam ni, kalau kata pelaburan, dia tak, Islam, sistem kewangan Islam ni, dia tak mau harta tu jumut, macam tak bergerak macam tu kan. Ada satu hadis dhaif, taklah kata dhaif, tapi ada perselisihan. Ada yang kata dhaif, ada yang kata tak. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata siapa yang menjaga harta anak yatim, falyattajir fi. Kalau dia pegang amanah tu, inilah yang kata even yayasan ke apa, dia pegang, maka niagakanlah, laburkanlah harta tersebut, wala yatruku hatta ta'kulhu sadaqah. Jangan tinggalkan dia, bila dibiar je lama-lama mungkin kena zakat dan tidak akan berkurangan. So tambah. Jangan bagi dia fix kat situ. Itu akan membantutkan ekonomi orang Islam. So belajar untuk nak memberi, belajar untuk nak menggerakkan ekonomi. Cuma di tempat yang betul lah. Islam tak larang kita nak berbelanja. Kan Allah kata dalam Quran, wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, cuma jangan membazir, jangan berlebih-lebih. Dalam hadis kata ukulu washrabu wa tasaddaqu min ghairi sarafin wala makhila. Makan, minum, nak bagi tanpa syarat dia. Jangan sampai berlebihan. Lebihan ni subjektif. Bagi orang ni mungkin lebih, bagi orang ni tak lebih. Wala makhilah, jangan sampai tahap untuk angkuh. Janganlah kau belanja, kau beli tu sebab kau nak menunjuk pada orang. Itu syarat dia. So Islam bagi kau nak beli. Kalau mampu pakai. Kalau satu hari nanti Kenu kata, saya mampu Ustaz, saya nak beli Rolls Royce. Tak jadi naik LRT lah masa tu Alan, pakai. Tak menjadi kesalahan. Belanja. Itu nak menggerakkan ekonomi juga. Asalkan ada lebihan untuk membantu orang di sekeliling juga. Betul. Bukan 100% duit tu untuk kita je kaut. Fikir, takkanlah Keanu nak pergi kerja, nak pergi ni, berapa kereta yang cukup? Tapi kalau sampai beli 40 kereta mewah, letak dalam garaj, satu kereta setahun bagai, itu lebih-lebih lah. Obviously lebih-lebih, walaupun kita jutawan, billionaire ke apa ke. Sebab kita tak pakai. Tak perlu. Hanya sekadar nak memuaskan ego dan kita punya. Kita makan pun kadang bawa suap je boleh kan? Sebab apa pinggan kita boleh masuk dalam perut. Kaya macam mana pun kita takkan boleh 2 pinggan pun. Betul. So ukurlah itu lebih ataupun tidak. Itulah kan. Sebab itulah orang kata lagi banyak kita berkongsi rezeki, lagi banyak rezeki Allah bagi balik pada kita kan. Sebab itulah tagline podcast kita pun, kehidupan lebih baik bersama. Sebab kita ni nak, orang kata share the love, orang kata pay the love forward. Banyak patah Inggeris dah terkeluar dah tu kan. Sebab kita nak hidup dengan aman dan tenang. Ketenangan tu yang kita kejar sebenarnya kan Ustaz? Kehidupan kita ni bukan kita sendiri saja sebenarnya. Kita ada orang keliling kita. Kadang-kadang kita rasa kan kalau kita nak memenuhi kehidupan kita saja semata-mata, kita tengok ada di keliling kita yang susah sebenarnya. Jadi kalau kehidupan lebih baik ni kalau kita pun boleh memberi jugalah. Betul. Bukan kita seorang saja kan. Kita je yang naik kereta tukar, tapi orang yang hampiran dengan kita, ada yang tak makan, ada yang susah. Nak sekolah keluarga sendiri pun kadang-kadang terabai. Betul lah. Sebab kita punyalah taksub nak sangat dapat benda-benda untuk kita sendiri kan. Na'udzubillah min zalik kan. Dan saya pun rasa yang
bersedekah dan berwakaf dan sebagainya, ini semua membawa pulangan yang sangat besar sebenarnya dalam macam-macam cara sebenarnya kan. Kesihatan yang baik Allah bagi pada kita, kewangan yang lebih baik pada kita, tapi dalam rezeki Allah bagi pada kita tu ada rezeki orang lain juga kan. Okey, nampaknya kita dah hampir ke penghujung episod podcast kita kali ini. Jadi kepada Ustaz Izwan, apakah tip ataupun nasihat Ustaz Izwan untuk mereka yang baru-baru nak berjinak-jinak untuk meletakkan duit dalam perbankan Islam ni? Macam mana tu Ustaz Izwan? Okey. Sama ada dalam bentuk berkecimpung ni, saya sebutkan nak jadi pekerja kat dalam perbankan Islam, itu biasalah, normal lah. Dia kena ada belajar, study berkaitan dengan perbankan. Itu knowledge untuk masuk. Tapi berkecimpung dalam erti kata nak tak nak yang makan, ramai yang terlibat dalam kewangan Islam ni, sama ada dia dalam perbankan ke, dia nak simpan duit ke, dia nak, sebab saya sebutkan begini, dalam pengurusan kewangan harta kita kan, kita akan lari dari segi kita nak mengembangkan harta, nak mengumpulkan harta, tapi kita jangan lupakan juga kita kena ada menyucikan harta, kita kena distribute juga harta, kena lindung juga harta. Biasanya kalau kita bincang pasal wealth management, itu perkara-perkara yang ada lah. Sebab tu saya sebutkan, kita tak boleh lari ke dalam kehidupan kita, mesti ada terlibat tu. Sama ada kita nak melabur, kita nak simpan, kita nak distribute. Distribute tu penting juga. Kalau kita nak mati macam mana, urusan dia kan, pengurusan dia. Kalau boleh semua keseluruhan tu dibuat dalam kerangka patuh syariah. Patuh syariah. Saya sebut pasal distribute harta ni kadang-kadang bab pusaka ni kan. Saya suka cerita macam, pernah tengok cerita Tiga Abdul? Oh, pernah. Tiga Abdul. Mungkin pernah tengok bila saya pernah lupa pernah tengok. Kembali tak tengok TV kot. Rumah saya tengok TV kan. Tadi dah lagu. Tengok TV pula kan. Piramli. Tiga Abdul tu, kalau masa saya kecil-kecil tengok biasa je. Macam tak ada apa-apa pun narik kat Tiga Abdul tu. Kita kecil tengok gelak lah kan. Dia menyanyi, dia nyanyi lagu, sambut birthday semua. Ismail Ulam Raja lah, apa benda, Abdullah Wahub semua tu kan. Tapi bila kita tengok, bila kita dah belajar kan, kita kata, bijak Piramli ni. Ada kelebihan yang ada dekat dalam kisah Piramli tu. Sampai ada orang tulis jurnal. Dr. Kamilin boleh search jurnal bagaimana orang melihat perspektif pengurusan harta melalui kisah Piramli Tiga Abdul. Menarik. Dia ada cerita macam mana ayah dia mati, siapa yang nak pembagian harta. Ada yang gunakan demokrasi, diktator lah. Dia dapat semua, anak dia, adik dia tak dapat apa-apa. Lepas tu ada yang ayah dia bagi masa hidup, hibah dia, pergi jumpa dengan Sulaiman Akhlaqan sebagai contoh kan. Contohlah. Banyak ilmu juga daripada Tiga Abdul tu. Kalau kita tengok dalam perspektif positif, ada kelebihan dia. Saya sebutkan, benda tu lari. Piramli dah cerita awal dah bagaimana pengurusan harta daripada masa anak dia tu sampailah sekarang ni. Kita tengok dalam moden sekarang ni pun kita akan lari. Saya sebutkan apa pun kita nak buat dalam bab pengurusan harta tadi, 5 tadi, pengembangan harta, pengumpulan harta, kena creation harta, nak distribute, nak lindungi, semua mesti dekat dalam kerangka patuh syariah. Sebab apa? Sebagai orang Islam lah saya sebutkan, kita sebutkan, Nabi sebutkan likulli ummah fitnah wa fitnah li ummati al-mal. Dia kata setiap umat ni ada fitnah. Dan fitnah bagi umat aku adalah harta. Nabi sebut dalam bab lain, Nabi sebutkan akan datang satu zaman manusia tidak hiraukan mana harta dia dapat. Sama ada dalam keadaan halal ataupun haram. Dan hadis lain Nabi sebutkan antara perkara yang kita kena audit, nanti kena check. Walaupun ada perbincangan tentang tidak berganjak kakian Adam ni, melainkan di soal 4 perkara tadi. Salah satunya berkaitan dengan harta. Min aina tasabahu, daripada dapat, kat mana dia anfaqhu, dia salurkan. Kita takut nanti debat harta ni akan jadi satu sebab kita dekat akhirat itu susah kan. Kita jangan main-main, kita kata nak hutang, nak beli kereta, nak apa semua ni tadi kita bincang tadi ni. Dia kalau Muslim dia ada satu pertanggungjawaban nak jawab dengan Allah nanti. Soalan dah bocor dah ni. Soalan dah bocor dah. Tapi macam mana nak jawab nanti bukan kita kena hafal, tapi dengan apa yang kita lakukan kat dunia ni. Dan bila sebut tentang patuh syariah ni, last saya sebutkan, dia tak boleh lari. Kalau patuh syariah, kita nak elak sangat berkaitan dengan riba tadi. Sebab riba ni satu dosa yang besar kan. Dr. Kamil kita tengok surah Al-Baqarah kan. Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba. 277. In kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Wahai orang beriman, tinggalkanlah saki baki riba sekiranya kamu seorang yang beriman. Dan sekiranya kamu tidak melakukan perkara demikian, taklah tinggalkan saki baki riba ni, maka ketahuilah fa'zanu biharbi minallah wa rasulih. Maka ada peristiharan perang daripada Allah dan juga Rasul. Imam Abu Hanifah mengatakan ini adalah ayat yang paling ditakuti, dia kata. Sebab ada peristiharan perang. Dan saya tutuplah yang akhirnya nak sebut serius ni.
Imam Malik pernah keluarkan satu statement, dia kata, "Inni tasahhaftu kitab Allah wa sunnatin Nabi. Lam ara syai'an asyaddu minar riba." Dia kata, aku dah buka lembaran kitab Allah dan sunnah Nabi, aku tidak jumpa sesuatu yang paling dahsyat, dia kata, ayat berkaitan riba. Kerana ada peristiharan perang daripada Allah dan Rasul. Sebab itu saya sebutkan dalam bab pengurusan harta tadi, saya sebutkan pilihlah yang patuh syariah. Nak melabur ke, nak simpan ke, nak apa, patuh syariah. Sebagai Muslim, patuh syariah. Sebab kita nak terlibat dengan riba yang boleh ada istiharan perang daripada Allah tu. Betul. Masya-Allah. Pengurusan harta itu pun satu poin yang saya hampir lupa nak tekankan tadi. Terima kasih Ustaz Izwan. Ada tak apa-apa produk daripada Bank Muamalat tentang pengurusan harta yang mungkin Ustaz Izwan boleh kongsikan? Kalau di Bank Muamalat, saya sebutkan kita ada, boleh kata end to end lah. Kalau kita nak simpan, dekat situ ada. Kita sebut tadi kan, wealth creation, wealth accumulation, penciptaan harta, pelaburan harta, perlindungan, pengagihan dan juga penyucian. Saya buat contoh lah, kalau kita nak simpan duit, ada produk yang berkaitan dengan simpanan. Kalau kita melabur, saya sebutkan tadi, investment account, ada emasnya, boleh ada. Kalau kita nak creation, dalam keadaan kita nak buat pembiayaan modal kerja, kita ada. Kalau kita nak bahagian distribution, berkaitan dengan wasiat pun ada, servis-servis begitu. Kalau untuk perlindungan, berkaitan dengan takaful, pun ada juga di Bank Muamalat. Dan yang akhir, bab penyucian, wealth purification, pun ada. Sebagai contoh, antara bank yang mengeluarkan produk, bila buat gold simpanan, kita nak pastikan supaya macam Kenu, beli gold kan kena zakat. Kita nak pastikan supaya Kenu tak terlepas daripada bayar zakat ni, penyucian harta dengan zakat ni, kita embedded satu servis yang mana cukup masa je, dengan consent Kenu, kita boleh terus bayar zakat. Cukup je haul, cukup dia disab dia, kita ada duit ni, satu amount, bukan duit, dalam bentuk gold. Gold kita ni boleh potong untuk bayar zakat. Bagus. Kalau simpanan, kita pun ada servis. Easy zakat kita namakan. Ni pencucian harta ni, zakat ni. Kena cukup certain amount, haul cukup, syarat cukup semua, kita akan auto deduct, bayar terus zakat. Jadi kita tenang. Selesai. Itu di Bank Muamalat lah. Dan yang pastinya insya-Allah patuh syariah. Sebab kita kena lalui proses banyak ni, sampai ke Syariah Advisory Council, Syariah Committee, bukan satu lapisan, dua lapisan, tiga lapisan, untuk dapatkan certified mengatakan ianya patuh syariah. Kalau kita makan, kita comfort dengan ada cok halal kan. Tapi kalau di perbankan Islam, kalau disebut dia adalah patuh syariah, mana ada satu badan yang dah memberikan satu cok mengatakan ia patuh syariah. Di peringkat bank negara ada penasihat syariahnya, di bank sendiri ada penasihat syariahnya. Banyak kali lah Ustaz Izwan sebut pasal patuh syariah tu. Banyak kali. Jadi one stop solution Bank Muamalat. Semuanya complete dekat sini insya-Allah. Insya-Allah. Dan yang terakhir Ustaz Kamilin pula, apakah nasihat Ustaz kepada kami semua supaya kita membawa barakah kepada pendapatan kita seharian? Silakan Ustaz. Saya nak relatekan sikit bila Ustaz Izwan tadi sebut pasal ayat surah Al-Baqarah tadi, tentang macam mana Allah mengisytiharkan perang kepada orang-orang yang bersembrono, yang masih bergelumang dalam riba ni, yang kita ambil mudah. Perang. Kalau kita dengar tentang macam mana saudara-saudara kita di Palestin pun kena perang, kita dah rasa satu benda berat, menyesakkan diri ini daripada Allah Rabbul Alamin diisytiharkan perang. Lepas tu pula, bayangkan, bila Allah isytihar perang ni, murka besar ke biasa-biasa je? Besar, Ustaz. Besar. Lepas tu pula, cuba Kenu fikir orang kita. Lepas tu kita doa pada Allah. Doa bertahun, merintih, menangis. Tiba-tiba kita kata, Allah tak sayang kat aku. Aku doa banyak kali kat Allah. Allah tak makbulkan doa aku. Aku minta doa-doa. Tapi kita tak sedar sumber duit kita daripada mana. Sedangkan ada dalam hadis Abi Daud, Nabi beritahu, rubba ash'ath aghbar. Boleh jadi orang yang dalam keadaan berdebu, orang yang bermusafir tu kan, dalam keadaan berdebu. Padahal itu salah satu daripada asbab doa kita diterima adalah dalam keadaan kita bermusafir. Kan? Doa tak ditolak kan antaranya kan? Itu musafir. Antara doa tak ditolak. Tapi hadis yang panjang tu dicerita berkenaan dengan harta, duit yang ni. Ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama, yang mengangkat tangannya ke langit berdoa. Nabi dah ada dalam hadis lain, Nabi pernah sebut, even orang yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allah pun dalam hadis tu malu untuk nak membiarkan permintaan tu pulang dengan tangan kosong. Dalam keadaan tu dia kata, Ya Rabb, Ya Rabb. Bayangkan dia bertawassul dengan nama Allah, merayu pada Allah. Itu pun salah satu asbab doa diterima. 3 asbab doa diterima dalam Nabi dah sebut. Dalam satu keadaan tu. Dalam satu keadaan.
Tetapi Nabi kata apa? Dia punya Masyrabul haram, masyrabu haram, mat'amul haram. mat'am Ya Allah, Haram. kena saya Ustaz berbalas-balas saya kat sini. Saya dengar macam ni. Ya. Nabi kata Cerita sumber pengetahuan pakaian saya. dia haram, sumber minuman dia haram, sumber pendapatan dia haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana doa dia nak dia mustajab kan? Benda-benda macam tu pun kita tak fikir aku dapat. Kita tahu setiap bulan duit masuk dalam bank, duit masuk, kita tak tahu halal haram, kita tak peduli pun dari mana kita dapat sumber tu. Lepas tu kita merintih berdoa kepada Allah, lepas tu kita salahkan Allah bila tak makbulkan doa kita. Kita tak salah, tak cari di mana kita. Padahal ini society, masyarakat kita yang rata-rata kita ni dah bergelumang dalam banyak riba yang tanpa kita sedari. Lepas tu anak kita nak periksa kita, okey jom kita solat hajat, yang ni pun kita doa, kita buat majlis macam-macam doa, tapi kita tak sedar yang menghalang doa kita tu ada dalam diri kita. Betul. Sebab apa? Allah isytiharkan perang pada kita. Kita kalau kita macam saya cakap tadi, kita buat bos kita marah pun potensial kita nak dapat bonus susah lah kan, ataupun nak dapat ini pun Allah kita bagi dia murka. Aku dah bagi tahu dosa ni besar, kau buat, kau macam suka hati je nak declare perang aku. Dan perang tu adalah perkataan yang sangat berat ya. Kita perang dengan manusia pun possibility nak menang tu ada kan, menang kalah tu boleh ada. Tapi kalau perang dengan Allah agak-agak boleh menang tak. Apa nak cerita, ni dosa yang besar yang orang ambil remeh sekarang. Orang kita ni kalau cerita pasal okey dalam ni ada gelatin babi, okey, yang itu memang boleh berdemo, boleh berdemo. boleh keluar macam-macam kan. Tapi kereta depan parking belakang rumah tu haram tu, ada sumber daripada haram, tutup sebelah mata. Alah biasalah Ustaz. Saya tak mampu. Macam tu je istilah. Yang coklat yang kita tak pernah beli tu pun itu kita boleh macam mengamuk apa ni semua kan. Orang kita itu je sensitif dia khinzir. Apa kata bab sumber riba, rasuah, benda ni semua haram tu, tak apalah, itu mungkin makruh je. Khinzir tu dia takut sekali kan. Khinzir tu sensitif itu paling sensitif. Itu je lah benda paling haram yang kita nak concern. Tapi tak ada istiaran perangan kat khinzir. Tak ada. Walaupun besar tapi riba. Jadi kadang-kadang kalau rezeki susah nak masuk, kita rasa macam ada je halangan sini sana. Mungkin salah satu puncanya adalah riba yang terlibat dalam hidup kita yang kita tak sedar sebenarnya mungkin kan. Betul. Takut sangat sebenarnya, Masya Allah. Macam mana doa umat ini Allah nak terima? Sedangkan kita dalam satu sistem yang hampir kita semua susah nak terlepas. Yang mana semua orang yalah, boleh terlepas, tapi kerana kita tak kuat iman, yalah, takkanlah Keno kata kawan aku pakai kereta Honda, aku tak pakai kereta ke? Aku takkan pakai lah. Tapi ada choice. Bukanlah kata dalam zaman sekarang okey dah ada bank ni, dah ada bank muamalat, ada perbankan Islam. Yang mana adalah alternatif kat situ. Tapi kita tak nak fikir, tak nak mencari alternatif tu sebab nak mencari habuan dunia yang sedikit tu. Yang sementara ni kan. Kalau ayat kat atas sikit Ustaz kan, disebut yamhaqullahu riba kan. Wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Allah suburkan daripada sedekah-sedekah ataupun infak gitu kan. Kita rasa banyak. Kita dapat okeylah dengan bisnes, dengan apa. Dari segi zahirnya kita dapat banyak. Dari segi zahirnya. Amount dah banyak lah. Dalam akaun ada banyak amount kan, 000. Tapi dengan syarat kena ada satu nombor kat pangkal tu lah. Kalau zero semua pun tak ada guna kan. 0, kita rasa banyak duit. Tapi hakikatnya, kalau dia bersumber daripada sumber riba, nescaya Allah dah bagi satu jaminan. Yamhaqullahu riba. Aku binasakan, aku hancurkan apa-apa yang daripada riba. Dan aku suburkan sesuatu yang daripada sedekah. Kita, dari sisi mata pandangan manusia, okeylah, duit banyak, apa semua. Tapi di sisi Allah, tak ada keberkatan, tak ada keredaan Allah. Sebabnya, bawah-bawah ayat tu dah diisytiharkan perang Allah kata kepada orang yang ambil riba tadi. Kira nak pelaburan jangka masa pendek ke panjang? Panjang. Cuba bayangkan, kita hidup ni. Sebenarnya, kata istilah dia, kita tak mati. Kita hidup, orang panggil kekal, abadi. Cumanya kita berpindah antara alam kan alam. Tapi kita hanya melihat kehidupan kita dunia. Kita tak lihat sebenarnya itu hanya satu fasa. Kemudian ada fasa baru, kita masuk ke barzakh, fasa baru sampai kita masuk ke syurga ke ataupun ke neraka. Satu proses yang panjang. Keuntungan tu kita nak tuai kat situ tu. Tapi kita tak sabar, kita nak yang ni. Bila kita dah sampai sana nanti, yang ni kita tak nampak dah. Yang ni kita tengok macam macam kita kecil-kecil dulu. Oh, masa kecil kalau mak kita bagi gula-gula, seronok. Saya dulu kecil kan kalau dapat hadiah daripada mak, dapat Transformers. Dapat dia belikan Lego apa tu. Masya Allah, macam seronok kita ni yang paling hebat. Umur-umur sekarang ni kita tengok dapat hadiah Lego.
Apa perasaan kita? Sama tak? Tak ada apa lah, biasa. Masa tu yes. Macam tu lah kita kena tengok fasa kehidupan kita. Kita ingat 10 juta, 10 bilion wang ringgit yang kita ada sekarang ni, itulah kenikmatan kekayaan kita ada. Tetapi yamhaqullahu riba. Allah akan hapuskan. Kat sana nanti you got nothing. Bila tak ada tu nanti, masa tu kita akan Masya Allah, macam orang yang tersungkur bankrupt. Dengan penuh kekesalan macam tu ya. Walaupun sekarang ni kita mungkin taklah dapatlah 10 juta. Adalah sikit-sikit kan. Tapi kat hujung nanti, itulah kita akan jadi orang yang kaya. Pelaburan kita daripada sini berjaya sampai ke sana. Masa tu kita tak nampak dah kesusahan kita. Macam sekarang kita boleh istilah orang yang dah berjaya sekarang. Alah, masa kat asrama dulu biasalah kena bully ataupun biasalah belajar susah sikit. Nak berjaya kan. Kita dah lupa dah keperitan tu sebab kenikmatan yang kita ada. Macam tu juga kita kena tengok akhirat nanti. Bukan hanya sekejap dunia saja. Umur kita berapa dah? Sayang kita nak pakai berapa lama Mercedes? Kan? 10 tahun, 20 tahun. Sak pakai pun kereta sak lagi rosak. Itulah. Overhaul 25,000 nanti kena. Masya Allah. Saya rasa macam episod kali ni kan, rasa macam saya masuk kelas usrah tau. Astaghfirullah. Baik, konklusinya pada hari ini adalah kalau boleh kita amalkanlah perbankan Islam. Dah ditekankan secukup-cukupnya dalam agama kita yang cukup mulia, yang cukup complete lagi ni. Jadi apa lagi alasan kita untuk tidak menggunakan perbankan Islam? Banyak juga produk-produk dan services yang ditawarkan oleh Bank Muamalat sebenarnya. Jadi kepada kita semua, semoga kita semua sentiasa mencari keberkatan dalam pendapatan seharian kita semua, insya-Allah. Baiklah, terima kasih Ustaz Kamilin. Terima kasih. Lepas ni nak bergegas ke Pulau Pinang mungkin lepas ni. Esok insya-Allah. Esok insya-Allah. Dan juga Ustaz Izwan, terima kasih. Terima kasih. Lepas ni balik office pula, banyak lagi kerja kat office tu. Naik KTM. Saya latih juga naik KTM ya. Hari ni saya bawa kereta hari ni. Hari ni bawa kereta? Kesini bawa kereta. Driver sebenarnya datang hari ni ya. Baiklah, saya Kianu Azman. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang dalam podcast Aperture by Bank Muamalat. Kehidupan lebih baik bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.